Balik rumah, anak-anak tegur. Mama tak sihat. Mama nak ubat ke belum? Allah. Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kambung ke tu? Macam dia seorang ada perut ke tu? Bila anak kau macam tu, mesti kau cakap, ya Allah, anak mama. Tak ada dia, anak mama. Mana ada? Ataupun hikmah dia, Tuhan bagi suami yang romantik. Suami boleh ngomong, sayang, abang balik ni, sayang, abang balik. Abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari ni. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap. Ni benda. Salah satu kualiti kalau nak suami kan, you all kalau nak suami kan dulu kan, ada satu benda sifat yang suka pada diri dia. Apa dia? Sifat yang suka pada seorang suami. Sifat apa? Dia ada satu karakter dia. Apa kita suka apa dia? Dia cakap kelakar, funny. Cuba tengoklah bila dah kahwin. Abang tak boleh serius ke? Macam mana abang kerja dekat RSC dengan cek ni pun dengan abang? La ilaha illallah. Jangan sampai lawak dan romantisnya itu dihargai orang ketiga. Woi, kau tepuk tangan apa hal? Risau aku ni. Tak ada, betul. Nanti ada orang, you ni funny, mesti wife you happy kan? You je yang cakap macam tu.